Single ke taken? Ni lah nak cerita ni. Yelah, nak tahu dulu single ke taken. Currently taken. Okay, masa hari nuzul Al-Quran hari tu. Okay, bulan puasa. Tiba-tiba husband hantar mesej cakap, Mami, Daddy dah kahwin lain. Tak, saya tak tahu kenapa malam ni macam... Guys, okay. Malam ni mungkin saya akan sensitif sikit tau. Sorry sangat-sangat. Okay, go. Kita orang dah kahwin 8 tahun. Tak pernah gaduh. Lepas tu macam semua orang admire gila dengan kita orang punya relationship. Okay. Semua orang macam why kan. So masa saya dapat mesej tu pun saya macam anggap benda tu macam gurau. Macam main-main sebab dia macam sangat sweet, sangat loving. Lepas tu kita orang dah kahwin 8 tahun tapi memang kita orang tak ada baby kan. So macam sangat tak ada rezeki lah. Okay. Lepas tu macam selama ni pun memang saya anggap macam benda tu bukan problem dalam kita orang punya relationship. Sebab bila saya cakap macam Daddy jomlah kita ambil anak angkat, dia macam Okay. tak apa, Daddy lah jadi baby macam tu kan. So bila dia cakap Daddy dah kahwin lain tu, saya pun tanya why. Lepas tu dia cakap macam tak ada Mami macam tu. Daddy tak minta pun. So macam memang tak boleh terima langsung. Lepas tu saya pun the next day tu, hari Rabu tu macam saya cakap, Daddy, Mami nak balik buka puasa rumah adik. Rumah adik saya kat Jitra. Saya duduk dekat Sungai Petani sebab saya kerja dekat Pening. Okay. So dia pun cakap okay, drive safe apa benda semua. Saya pun baliklah buka puasa rumah adik saya. Lepas tu sebab saya ni anak yatim piatu, dah tak ada parents. Okay. Teruskan. Balik daripada rumah adik tu, saya pun balik rumah saya dekat Sungai Petani tu lah. Lepas tu saya tengok dalam peti surat ada satu surat nama suami saya dengan nama Puan. Okay. Nama perempuan lain. Diorang dah siap beli rumah sama-sama. Macam benda tu macam bukan dalam masa yang singkat lah kan. So bila dapat je nama full name perempuan tu, so adik saya search lah kat Facebook. Keluarlah gambar. Lepas tu adik saya cakap, Angah, ini perempuan yang sama yang dia dengan wife dia jumpa waktu tahun 2020. So macam dia orang dah lama gila Diorang dah lama gila. So saya rasa macam bodoh terlampau lama tu tak dalam relationship tu. So sekarang saya tanyalah kenapa buat macam ni, kenapa kahwin semua, apa yang tak cukup. Lepas tu dia cakap, Mami tetap nombor satu, Daddy tetap akan sayang Mami, Daddy cinta Mami. So macam saya rasa macam benda tu dah sampah gila, macam dah tak boleh terima kan. Lepas tu sekarang ni saya decide untuk berpisah lah. After tahun ni sepatutnya anniversary kita orang ke-9. So saya rasa macam jatuh terduduk. Sebab selalunya kan orang cakap macam tak ada rezeki dengan parents, ada pasangan yang baik. Dia memang sangat baik, loving. Tak lah, saya rasa macam selama ni dia berpura-pura. Itu je lah saya nak cerita. Saya akan start all over again, saya cakap. Diorang siap buat kenduri. Kenduri diorang semalam. Lepas tu saya dapatlah gambar, dapat video. Sebab yang perempuan tu macam suka-suka betul orang cakap.
Orang boleh tak saya nak minta tolong semua orang follow saya. Saya nak buat affiliate. Boleh, awak cakap je awak minta je apa. Boleh, awak cakap. Korang boleh tak tolong follow? Thank you. Thank you korang. Apa itu je saya nak cakap, saya nak share. Saya tak tahu nak cakap apa sebab ni semua kisah sedih sumpah. Jadi tambah pula awak ni. So mesti awak dah penat dengar orang kata be strong kan. Ya. Lepas tu bila macam cakap pula dengan family perempuan tu, dia orang cakap lelaki boleh kahwin 4. Saya cakap memang boleh kahwin 4, tapi macam mintalah kebenaran nikah dekat Songkla. So macam saya pun tak tahu bila kejadian tu sebab lepas tu adik ipar saya pun cakap macam Kak Angah dah buat yang terbaik dah. Taklah, saya pun tak tahu lah. Saya pun kena muhasabah diri saya lah. Mungkin ada kekurangan saya dalam hubungan kita orang before this. Macam tu. Thank you semua. Saya bukan tak sedih, tapi saya rasa macam kalau saya bertahan, saya tak tahu sampai bila saya akan jadi lagi. Kalau diikutkan ni tak nak cerai awak. Dia macam cakap macam macam saya tanyalah. Saya cakap lah cerai perempuan tu. Lepas tu dia cakap macam kenapa dia nak cerai, kenapa dia kahwin kalau untuk bercerai kan. Lepas tu saya tanya lagi, sebab saya rasa macam tak ada terima kenyataan tau. Lepas tu dia cakap macam apa yang dia cakap, Mami tanyalah 1,000 sejuta kali pun tak ada benda yang akan berubah. So saya rasa macam tak apalah. Saya cakap kat dia macam kalau nombor 1 dah cukup baik, dia takkan ada yang nombor 2. Lepas tu dia cakap dia sayang. Lepas tu saya cakap kalau sayang semua ni takkan terjadi. Macam tu je lah. Korang thank you untuk follow-follow. Nanti saya follow back. Okay Nafi. Right, thank you bye-bye. Thank you semua. Okay, jangan sedih-sedih. Masing-masing ada ujian masing-masing. Okay. Ya. Yeah. Strong. Okay. Alright, thank you semua. Okay, take care. Selamat Hari Raya. Selamat Raya.